Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi geng. Di video kali ni kita akan review box CCG One Piece. Okey, box ni kalau tak silap saya pernah jual pada tahun 2023. Dia keluar tak pada tahun 2023 lah. So dia dah stop production dah. Dah tak kilang, dah tak keluarkan. Cuma dia masih lagi ada stok sebab supplier dia simpan. Dia ada simpan stok lah. Okey, jom kita tengok box 2023. Sekarang dah 2026. Okey kan, video ni panjang, so mungkin akan ada sambungan lah video. Okey, tak boleh layan. So saya nak korang tahu CCG ni macam mana, kad dia macam mana. Okey, ni dia punya topper atau special pack. Okey, kita kira 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Masuk topper 15. Betul ke ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, mari. So kita buka 3-3 lah, 3-3. Okey, baik. Okey, SSR Akainu, SSR Killer, SSR Katakuri, SSR Captain Kid, SZR Sakazuki Akainu, SSR Nami. Cantik juga kat dia. Okay, next. Cantik. Crew Sheng CP. Ni dia punya crew dia lah. Okay, SSR. Ni. Okey, ni puzzle. SSR Uta. Puzzle lagi. SSR Frankie. Okay, next. Okay, masa dah habis. So kita akan sambung video yang kedua nanti. Okay, puzzle SSR QR Zoro. Cantik ke? Memang cantik lah.